So sebenarnya aku agak skeptical jugalah dengan earbud jenis open ear clip on macam ni. Kau tengok ni macam subang kan kalau pakai ni. Yang menjadi persoalan aku, sedap ataupun tidak dia punya bunyi dia tu. Tapi surprisingly memang sedap. So yang ini adalah QCY Crossky C30S, yang mana dalam box ni korang akan dapat satu user manual, USB-C charging cable, charging case, dan di dalamnya ada sepasang earbud open ear clip on. So nak pakai dia pun senang je. Dekat earbud ni dia dah ada label dah dekat situ. L untuk left dan R untuk right. So korang masukkan je lah dekat telinga korang. Kau pakai je macam ni. Senang je nak pakai, dia simple je. So kau nampak, sekali tengok nampak macam pakai subang kan, tapi sebenarnya bukan subang. So selepas dah keluarkan, dah pakai macam ni, korang boleh connect lah dengan Bluetooth phone korang. Kalau korang pakai earbud yang biasa, yang jenis sumbat dalam telinga tu kan, kadang-kadang dia rasa macam panas, berpeluh dekat telinga korang tu. Kalau pakai lama-lama memang rasa kurang selesa. Yang ni pula jenis open ear, tapi walaupun open ear, dia punya bunyi tu memang clear. Bass pun terasa, tapi dia tak adalah terlalu kedap sampai boleh pekak terus tak dengar bunyi sekeliling. Aku boleh layan lagu, tapi kalau orang panggil pun aku still boleh perasan lagi. So kalau korang jenis suka keluar, workout ataupun buat kerja lama-lama depan laptop, earbud ni memang korang kena ada sebabnya dia ringan dan tak menyakitkan telinga langsung kalau korang pakai lama-lama. So kalau korang berminat untuk dapatkan earbud yang macam aku pakai sekarang ni, link ada disediakan.